balik pada nanti kita tunjukkan pada tuan-puan apa nak makan dalam konteks lemak dan sebagainya. Tuan-puan boleh tengok kan macam mana. So kita tahu macam lemak sihat ni tuan-puan, kalau kita nak gunakan lemak sebagai bahan bakar kepada kita, memberi tenaga. Jadi bila kita makan, kita masukkan benda-benda lemak sihat ni dalam masakan yang kita makan. Contohnya lah tuan-tuan, tadi macam ada kata suka minum kopi lah tu. Suka minum kopi pagi-pagi. Jadi kita tak nak, ada orang minum kopi tapi dia tak letak gula sebab dia suka the bitterness of coffee kan. Jadi tuan-tuan masukkan minyak kelapa ataupun macam saya akan letakkan minyak MCT sebab dia lagi power pada minyak kelapa. Sebab dia tak ada warna, tak ada rasa. Jadi bila kita masukkan dalam kopi, dalam teh, kita tak nampak dan tak rasa kelainan. Ini benda yang menarik. Minyak zaitun adalah lemak sihat, tapi kalau kita masuk dalam minuman, dia akan lari, tekstur akan lari, rasa tak sedap. Jadi kita lebih sesuai masuk dalam makanan. Tuan buat sayur, masak sayur dan sebagainya. Ambil sayur tu bubur dalam pinggan, ambillah minyak zaitun tu bubur atas sayur. Masa tu bukan dalam periuk. Masa kita nak makan tu letak gaul dah makan, so kita dapat impact. Kalau kita nak buat kuih dan sebagainya, tuan jenis kaki makan roti, roti multigrain lah maksud saya, multigrain ataupun wholemeal, bukan makan dengan margarin, makan dengan mentega. So mentega pun adalah lemak baik, baik untuk kita. Kita nak masak, tuan boleh goreng telur dan sebagainya pakai mentega lebih baik, ataupun pakai minyak sapi ghee lebih baik kan, bau pun wangi, rasa pun lebih sedap. Ini contoh. Lepas tu kita makan, kalau kata nak lemak sihat ni tuan-tuan dan puan, kita boleh ambil ke kacang daripada yang raw. Contoh macam yang akan ada banyak lemak sihat ni, pecan ni mahal lah sikit, macadamia mahal, kacang cerdik ni antara benda-benda yang ada lemak sihat, ada omega 3 dalam dia. Almond murah sikit, hazelnut lebih murah, Brazilian nut mahal sikit, kacang tanah bukan, tak masuk. Benda yang murah yang kita boleh beli, boleh makan, boleh masak, simple saja, telur ada lemak sihat dalam dia, bagi impact kesihatan yang baik. Avocado mungkin orang kata mahal, sebiji RM6, RM7, tapi kalau kita tengok daripada makanan tengah hari kita makan, makanan malam kita makan, harga lebih pada tu. Kalau kita dah lazimi makan macam avocado ni tuan-puan boleh buat avocado ni macam-macam cara lah kan. Tuan-puan boleh ambil lenyek-lenyek, sapu atas roti, makan dengan roti multigrain ataupun wholemeal tu kalau kita nak macam tu. Tuan-puan makan capati, letak wholemeal, letak avocado ni di atas, sama juga. Tuan-puan boleh blend dalam air sebagai air, bubur dengan yogurt, blend, masukkan madu, boleh minum, bagi lemak yang sihat. Tuan-puan akan rasa kenyang. Saya biasa kalau sahur, ni antara benda saya makan sahur, tak makan benda-benda pejal tu, makan benda-benda macam ni je. Sebab kita tak nak, kita nak gunakan tenaga yang panjang kan. Jadi dia akan bakar sikit, lambat habis, dan kita sentiasa bertenaga. Dan bila kita buat sedikit exercise, nanti saya nak cerita nanti, kita akan bantu otak keluarkan hormon BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factors, hormon awet muda. Sebab tu kita nak sentiasa nampak muda tuan-puan. Nak sentiasa nampak muda, walaupun umur 50 tahun macam saya, alhamdulillah kan, masih maintain, orang kata masih maintain. Okey, minyak apa letak dalam ni, saya tunjuk slide ya tuan-puan. Slide. Ini benda-benda dia, tuan boleh tengok. Alright. Dah nampak? Saya boleh tuan-puan? Nampak? Puan Nurbaini tanya MCT tu apa? MCT adalah M medium chain triglycerides, medium chain triglycerides.
kita tahu minyak kelapa ni power tuan-tuan dan puan, minyak kelapa darah orang kata power dan sebagainya. Apa yang power daripada minyak kelapa darah ni adalah MCT yang ada dalam minyak kelapa darah. Sebab tu saya jual benda tu, kita ambil ekstrak, kita ekstrak daripada minyak kelapa, just MCT sahaja, dan MCT itulah yang kita jual supaya impact dia bagus. Dan kalau tuan-puan tengok dalam elemen bersukan ya, orang-orang di US ahli sukan menggunakan MCT ni sebab dia bagi tenaga, sebab dia nak ada otot pejal kan. Kita tengok runners di US dan sebagainya, badan semua pejal-pejal kan, tak adalah boyok-boyok dan sebagainya, semua badan bergetul. Perempuan ni pun badan bergetul sebab dia menggunakan MCT sebagai bahan tenaga. So MCT ni lah yang bagi tenaga, badan akan bakar lemak daripada MCT sebagai pembekal tenaga pada kita. Minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit bagus yang warna merah tu, tuan boleh ambil minyak kelapa sawit. Dia bukan kenapa orang lain boleh baca, soalan panjang tak nampak, dia laju. Kan dia laju. Kalau soalan pendek senang baca, soalan panjang tu nak kena perhati. Jauh dengan saya dengan skrin jauh, jadi nak kena perhati. Alright.